Part Hai 2 saya guys, buat minggu selamat depan. kembali. So sekarang saya pergi ke RM2 tadi. Saya beli askar ya. Bukan baju askar. Mainan askar. Tapi saya tengok ada macam cat lah. Macam ada cat. Okay. So sekarang saya baru balik dekat rumah saya. Rumah saya jalan U26. Okey. Rumah saya dekat je. Kalau korang rasa jauh, korang like dulu. Kalau korang rasa dekat sangat, korang like, subscribe. Okey? Jom kita tengok. Jom. Jom kita tengok. Tunggu sebentar rumah saya sampai. 3 jam kemudian. Okey, saya dah nak sampai. Ini sekolah saya. Siapa pernah sekolah SD Tunsas dulu? Tengok. Cantik kan SD Tunsas ni? So, hari pertama hari tu saya masuk PPKI. Sebab saya menulis lambat, baca boleh. Tapi kalau ada sesuatu tercekik ke tangan meletusan, tangan hilang ke apa-apalah saya takut. Okey. Dan saya tak boleh baca banyak sebab saya sakit mulut. Korang nak tahu PPKI tu apa? PPKI tu pendidikan khas. PPKI selalu pada pukul 12. Selap-selap. Pukul 1, 12. 1, 2. Ni pun ikut rumah saya. Ini taska saya. Jom kita masuk dalam rumah saya. Okey, jom kita keluar. Tada! Okey, inilah rumah saya. Okey, jom kita buka loceng. Dah buka pun. Nah, ni lah bahan tersebut. Ni lah mainan naskah. Tapi sekarang ni nak buat apa? Saya tak tahu nak buat macam mana. Aku nak lukis gambar-gambar askar ni kot. Okey, bye. Saya jumpa part 2. Part 2 saya buat hari ni. Bye-bye.